يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على بركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan rakyat Malaysia, khususnya sahabat seperjuangan Timur Labot. Okey ke? Suara okey tak? Saya nak test suara tengok. Kita nak tengok suara. Okey dekat YouTube suara alhamdulillah. Dekat Facebook okey ke? YouTube apa ni? YouTube ada dah tu. YouTube pun ada. YouTube ada kan? YouTube Suara Rakyat. Ngam so ubah sikit lah, setting sikit kan. Sekejap guys, macam biasalah, kita share link live malam ni. Boleh? Share link live malam ni sebarkan. Nak muka buku lah, muka buku baru tu, Facebook baru guys, Facebook yang baru. Sebab kena sekat, MC dah sekat, lagi 11. Apa pun kita share dulu, sebarkan dulu Facebook baru. Facebook, bukan Facebook baru lah, maknanya sebuatlah dekat baru lah. Okey. Minum dulu. Sorry lah, kali ni skor belah kiri, so minum kena belah kiri lah.
Okey, suara okey Suara okey tak okey? Cun. Facebook pun Cun. Oh, Cun lah. Mantap. Dia YT YouTube suara tak 5 second je delay. Tapi Facebook delay dia lama sikit lah, 30 second lah. Okay guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan Timur Labot. Jadi guys, malam ni kita mulakan dengan Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Moga kita semua diberikan kekuatan, ketabahan dalam menempuhi hari-hari di bawah pemerintahan rejim yang zalim ni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okey guys, malam ni dia setting dia lagi sikit mata, Dekat sini YouTube, belah kiri ni YouTube, belah kanan ni Facebook. So saya akan tengok dua-dua lah, Sebab saya ada PC kat sini untuk kalau saya baca komen, sebab YouTube laju sangat komen. So ada PC kat sebelah lah untuk saya baca komen. Jadi guys, Facebook baru. Facebook ni Facebook nama dia Rakyat News. Ramai orang tak tahu. Ni dulu ada portal. Sebab tu kalau kau tengok ada kamera, ada video cam apa semua tu. Ni ada portal betul. Video cam. Ada portal news dulu. Staff pernah sampai satu masa 30 orang staff lah. So portal saya ni nama dia dulu first pakai KL Post. Lepas tu saya tukarlah pakai Rakyat News. Sampai 2016 kot. Lepas daripada arwah Tan Sri Jamaluddin Jajis meninggal dunia tu 2014. Saya cuba bertahan jugalah. Cuba bertahan dalam 2 tahun. But funding tak ada. So bila funding tak ada ni, saya terpaksa tutup lah portal saya tu. So ni Facebook dia lah ni. Facebook dia yang saya gunakan balik. Saya tengok yang ni yang ada. So saya pakai balik lah. Jadi guys, saya harap tolong sharekan lah. Dekat Facebook ni tolong sharekan. Minta jasa baik korang tolong sharekan. Sebab ramai orang tengah mencari ni. Sebab tadi, dalam petang tadilah, dapat notification MC sekat. Sebelum ni dah beberapa video disekat. MC sekat. Jadi memang nampaknya saya boleh cakap begini lah. MC memburu Azri. Dia memburu. Bukan saja di TikTok yang mana ada muka ni, dia orang padam, dia orang ban. Tetapi apa saja platform yang ada lah. Terutama Facebook ni, dia orang sekat. YouTube ni pun saya tak tahu berapa lama bertahan. Sebelum ni pun dah 3 akaun saya kena ban, hilang terus. Saya tak tahu berapa lama bertahan lah. But saya akan berusaha lah apa saja pun untuk bercakap lah sampai ke mesin. Tapi dia takkan berjaya tanpa usaha korang. Maknanya korang kena bantu, sebarkan, sharekan. Dalam grup family ke, grup keluarga ke. Nak Facebook sekarang ni, Facebook baru. So share je supaya ramai orang tahulah saya punya akaun TikTok malam ni. Perjuangan lah guys. Tension juga. Bukan tak tension. Kalau korang kata paksa pun, korang mesti tension punya. Betul tak? Tension tak? Tension guys. Tapi nak buat macam mana? Ni kerajaan yang zalim. Rejim yang zalim. Sebab tu berkali-kali saya bagi tahu. Sorry lah, minta maaf lah. Kalau ada orang kata, bila kita petikaikan macam geng sumut kan, dia kata, jangan lupakan Gaza, kezaliman. Tapi kezaliman depan mata kau ni, kezaliman yang berlaku dalam negara ni, kau buat-buat tak nampak. Apa salah saya ni? Kat mana freedom of speech? Kat mana kebebasan rakyat untuk bersuara? Kan? Dakwa mahkamah dah. Saman dah. Ini social media pun ditutup. Masalahnya kalau orang lain tak kena tak apa. Tak ada, Azri je. Sampai letak jammer, letupkan. Jadi guys, macam saya bagi tahulah, saya tak minta simpati, saya minta keadilan. Ini bukti menunjukkan kepada semua bahawa
Sir ni memang ancaman nyata pada mereka. Jadi memang mereka sepatutnya takut lah. Sebab apa yang saya cakap tu berlaku dan paling diorang takut adalah mendedahkan plan mereka, perancangan mereka. Itulah yang mereka takut. Setuju tak? Sikat rambut pun koyak, macam mana? Sikat rambut pun orang koyak. Tapi tak apalah, kan? Selagi mana kita, kita usahalah, kan? Tapi sudah prepare jugalah. Kalau YouTube lepas ni pun kena, saya akan buat dekat Kick lah. Account Kick lah. YT lag. Lag ke tak? Okey. Lag ke? Semalam pun saya tengok, happy lah juga saya, kan? Ramai yang, saya tengok ramai yang upload dekat, buka dekat TV. Sebab YouTube dia boleh melintang. Dia keluar dekat TV, kan? Baguslah. Saya pun tadi ada plan juga tadi. Ingat Facebook tadi kan nak melintang juga. Tapi tak apalah, buat macam ginilah. Terima kasih juga lah yang buat poster ni. Saya pakai YouTube ni, pakai poster yang ada member kita buat lah. Sir Azri, Panglima Perang Bisik-Bisik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Dia bukan bisik-bisik lah ni. Dia real lah ni, bukan bisik-bisik lah. Tapi kita, yang lain rakyat kena bisik-bisik lah. Macam Sir ni bukan bisik-bisik. Tapi korang kena jalan depan. Jangan bisik-bisik lagi lah. Okay guys, hari ni ada beberapa topik yang saya nak ulas. Saya tak buat poin-poin sebab sibuk sikit tadi tengah susun ni apa semua. Tetapi ada beberapa topik yang saya rasa rakyat kena faham lah. Jadi guys, malam ni guys, saya nak mulakan dengan tempoh hari saya ada maklum. Sebab tu saya hadir perbicaraan di Mahkamah Sepang yang mana saya dituduh oleh MCMC kerana sebar berita palsu. Kan saya jumpa dengan anggota polis dan pegawai tu, dia bagi tahu dekat saya berkenaan dengan kes yang mana menggunakan kad pengenalan, dia gunakan kad pengenalan orang lain untuk beli subsidi minyak Budi Madani ni. Ingat tak? Saya ada cerita itu hari. And then, saya jumpalah dengan family yang direman tempoh hari. And then semalam keluar video viral lah berkenaan menceritakan apa yang saya cakap. Jadi saya nak tunjukkan korang. Saya nak fahamkan korang kenapa kerajaan ni zalim. Kenapa pemerintahan Anwar Ibrahim ni zalim nak haram. Kena faham ni. Kalau kata kerajaan ni tak zalim di bawah pimpinan Anwar Ibrahim, koranglah pengkhianat. Korang samalah Subahat. Saya nak tunjukkan korang. Salah? Ya, salah. Tapi ingat, minyak ni hak milik siapa? Minyak ni hak milik rakyat. Hak milik rakyat. Semua orang ada hak. Orang asli pun ada hak. Sabah, Sarawak, Semenanjung, semua ada hak. Tapi apa yang berlaku hari ni, cuba kita tengok. Siapa yang jadi mangsa? Rakyat yang marahan. Kita. Ni. Yang perkara scam terbaru, saya cuma akan terangkan berkaitan dengan Budi 95 tu. So mungkin sebab memandangkan dekat Sepang ni dah ada 2 tangkapan dekat stesen minyak melibatkan penggunaan Budi 95 ni. So mungkin tuan-tuan dengan puan-puan terfikir, macam mana IC saya digunakan? Siapa yang ingin tahu? Mesti ramai nak tahu kan penggunaan Budi tu. Okey, simple. Kebanyakan ini adalah satu jenayah di bawah Seksyen 408 lah, pecah amanah jenayah, melibatkan selalunya adalah pengendali ataupun pekerja stesen minyak. Benda ni endorse selalunya target kepada student, penuntut yang di mana macam 19 tahun, 20 tahun dan warga emas yang datang naik kapcai nak isi minyak. So apa yang diorang buat, diorang catat nombor IC kita. So, menjadi satu tanggungjawab pada tuan-tuan dan puan-puan memastikan bila kita serang IC dekat kaunter, pastikan kita melihat IC kita tu dan pastikan dia hanya digunakan swab untuk Budi 95 saja. Bukan diletak tepi, dicatat nombor IC kita. Disebabkan sistem stesen minyak ni, betulkan saya, diorang sebenarnya mengendalikan sistem tu, ID diorang tak boleh pakai. Tetapi ID supervisor, betul? Diorang boleh override menggunakan manual. Tak perlu biometrics, tak perlu dia masukkan chip, tak perlu.
Kalau misal kata tuan dengan puan, okey, pergi isi minyak dekat stesen minyak kat sini, contoh dekat Caltex Dengkil ke, dah isi minyak, masa dekat kaunter kita tak pakai terminal. Dekat kaunter kita serah IC. Lepas tu mungkin kita pergi ambil roti ke, pergi ambil air ke kan. Kadang-kadang berlaku pecah mana pekerja tersebut dia cantik nombor IC tersebut. Sebab dia tengok ini pakcik ni naik motor ES5 je. Mana dia nak pakai budi dia, tak habis-habis. Betul? So dia cantik nombor IC tu, dia akan override sistem menggunakan ID supervisor. Okey, macam mana dia buat duit? So salah satu pengguna, warga Malaysia ke warga asing ke datang, dia nak bayar dengan amount yang penuh tanpa budi. Okey, so dia memang bayar amount yang penuh. Contoh dia nak isi untuk RM50. Betul, dia bayar untuk RM50 tetapi tanpa budi mungkin. Ini anggaran kasar, dia akan dapat dalam 5 liter 10 liter. Tanpa budi. So keuntungan dia masuk poket dia sendiri. So benda ni saya nasihatkan, memang boleh penjenayah kat belakang kat luar sana tu memang dah diorang dah buat. Kami pun dah tangkap. Dalam reman pun ada 2 orang lagi, memang ada. So saya just remind pada pengenali stesen minyak, berhati-hatilah. Benda ni memang boleh trigger. Yang perkara scam. Okey. Tuai sudah cerita awal. Pegawai polis ni cerita sahkan. Sudah ada tangkapan di Sepang. Saya tak tahu tempat mana lagi, saya tak tahu. Tindakan mereka yang ambil nombor IC orang ni, orang lain ini, untuk beli minyak harga subsidi, salah. Itu kita tak ada nafikan, tak ada dakwa-dakwi. Memang salah sebab gunakan IC orang lain. Tetapi persoalan dia sekarang ni jenayah apa? Okey, dia gunakan IC orang, dia buat scam ke? Tak. Dia buat apa? Sebab nak beli minyak. Minyak Budi Madani, minyak petrol harga Budi Madani. Ini yang seulas malam. Berapa orang Perdana Menteri? Tak ada. Tak ada, guys. Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein, Tun Mahathir, Pak Lah, Najib, Tun Mahathir balik, Muhyiddin Yassin, Pak Mael, semua 99 semua tak ada. Datang banduan ni, dia duduk ni, dia buat subsidi bersasar. Now tengok. Dia nak semua orang jadi banduan. Dia nak semua orang jadi banduan. Sama lah macam HIV. Dia nak semua orang kena HIV. Ni, banduan ni, Anwar Ibrahim ni. So, nak kata tak zalim ke? Kita tak kompromi dengan orang yang gunakan IC orang lain untuk beli Budi Madani ni. Tetapi sekarang ni, yang kau buat macam gini, kenapa? Kenapa kau buat macam gini? Patah balik, tengok reason mula-mula. Dia bagi tahu untuk mengelakkan warga asing beli minyak harga murah. Okey. So sekarang ni, guys, ni zalim lah guys. Kita gini lah guys. Kita ni mestilah adil. Apa saja, pemerintah ke, rakyat ke, mestilah berlaku adil. Dalam isu ni sekarang, adakah rakyat tu warga asing? Tak. Dia rakyat Malaysia, warga negara Malaysia. Ya, dia tak ada lesen, okey. Tapi hak dia untuk beli minyak murah, kenapa dinafikan? Kalau dia tak ada lesen, dia bawa kenderaan, polis ada, JPJ ada. Betul tak? Betul tak betul? Kalau dia tak ada lesen, polis ada, JPJ ada untuk ambil tindakan saman. Kalau dia kena tangkap, kalau dia menunggang, memandu, tak ada lesen. Sekarang ni dia nak beli minyak. Ni kezaliman lah. Kau orang semua ni yang dalam kerajaan ni, kau berkomplot, kau tak nampak ke kezaliman ni? Bangsat lah kau orang ni. So tak tahulah berapa ramai lagi akan kena. Sebab bukan semua orang tahu benda ni. Ya, dia gini guys. Dia, kalau orang tak lapor, tak salah. Kalau orang tu lapor, macam itu hari lah yang Sepang budak ni. Cerita dia sekarang ni, dia tengok, oh budak perempuan ni ada boyfriend. Boyfriend dia ni tak pakai lah kot sebab kaya kan. Sekali boyfriend dia pun pakai, minta awak punya apa IC lah. Saya punya kota dah habis lah. Dia pun pakai tengok-tengok, awak pakai dengan siapa ni? Tak pakai lagi, macam mana kota boleh habis? Budak tu pun buat report polis. Pasal kota 200 liter. Minyak ni hak milik negara. Hak milik rakyat. Apalah zalim sangat.
Macam manalah ada orang boleh kata Anwar Ibrahim ni tak zalim. Saya tak tahulah kat mana kalau orang kata dia ni tak zalim. Guys, kita mungkin akan, ada yang akan kata, itulah, gunakan nasi orang betul. Tak kena pada adik-beradik kita, tak apalah. Kalau kena pada adik-beradik kita, adil lah guys. Kita ni jangan berlaku zalim lah pada orang. Adil. Kebijaksanaan. Ini bukan bijak. Inilah kita kata bila Banduan jadi Perdana Menteri, ini yang berlaku. Betul tak? Banduan jadi, inilah dia ni. Dia sengaja guys. Ini sengaja ni. Ada benda lagi lah dia buat benda pelik-pelik ni. But, bukan kes yang orang cakap, boleh kita, tutup mata, tak. Ini kes yang saya rasa, kalau kita tak nasihat satu antara sama lain, dia boleh jadi parah. Jadi saya harap, mengikut undang-undang, salah. Sebab guna hasil orang lain, salah. So kita cakap dekat siapa-siapa ahli keluarga kita, adik-beradik kita dulu. Adik-beradik kita, ahli keluarga kita, jangan. Melainkan adik-beradik kau punya IC tu lain cerita lah. Tetapi, kalau boleh, janganlah. Elakkanlah. Sebab, ni kira hari malang. Dalam hidup kita ni ada hari-hari bodoh guys. Mungkin kita guna orang tak buat report. Tiba-tiba hari tu kita guna IC orang, kena hari bodoh dalam hidup kita, dah kena tangkap. 420, scammer. Reman 5 hari, 7 hari, masuk lokap, kena suruh siasat. Tuduh mahkamah, didapati bersalah, masuk penjara. Kes apa? Budi Madani. Kes apa? Beli minyak subsidi Budi Madani. Berapa ringgit? RM50. Masuk penjara, kena hukum penjara setahun ke, 2 bulan ke, 3 bulan ke. Kesalahan, guna IC orang lain untuk beli minyak petrol Budi Madani. Please lah, kita ada keluarga, kita sampaikan kepada ahli keluarga kita, adik-beradik kita. Itu yang penting, sahabat-sahabat kita. Ahli keluarga kita tak mampu nak sampaikan pada semua. Bercakap dengan dia pun, sangat kau akan sampaikan. Alertkan mereka. Mungkin dalam family kau ni ada adik-beradik yang terkejar sikit. Biasalah kan? Ada yang terkejar sikit, yang nakal sikit, nasihatkan dia. Supaya jangan gunakan IC orang lain. Guys. Madani. Ada orang kata Madani ni, bagus tak? Madani ni syaitan guys. Ini anak haram semua ni. Anwar Ibrahim tu dajjal paria tau. Kau tengoklah logo tangan tu semua. Tapi itulah berapa ramai orang nak berfikir. Berapa ramai orang nak berfikir. Benda basic pun tak boleh nak fikir. Benda basic pun tak boleh nak fikir. Banduan, jenayah, rasuah, salah kuasa, liwat. Main bontot, Nabi tak mengaku umat. Pun orang sokong lagi. Bodoh. Tak ada otak. Sama spesies, sama jenis, samalah. Betul? Seminta Allah azab semua sekali ni. Yang mana sokong no ni, semua kena azab. Mampuslah korang. Dunia akhirat. Sebab kau zalim. Kau sokong pemimpin zalim. Kau kena azab. Tak ada yang terlepas lah. Okey. Zalim. Tak habis lagi zalim ni. Dah lah zalim pasal yang minyak ni. Tak habis lagi zalim ni. Dengan Sir tak payah cakap lah. Sir ni memang zalim dah teruk sangat lah. But semalam keluar lagi laporan lah. Berkenaan dengan kezaliman non-kunyit ni. Ini berkenaan dengan penangkapan kawan kita. Seorang perempuan. Kayla ni, Georgette ni. Yang direman 3 hari 2 malam. Senang korang dengar laporan berita ni. Lepas tu kita kupas. Kerajaan sendiri guna akta hasutan untuk diamkan rakyat yang buat kritikan politik. Itu tegas seorang pemerhati membidas jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil. Berhubung kenyataannya mengenai akta hasutan masih diperlukan bagi kes yang melibatkan isu kaum, agama dan institusi diraja 3R. Namun tidak sepatutnya digunakan untuk menyasarkan kritikan politik. Pemerhati berkata sebagai bukti kerajaan menggunakan akta hasutan terhadap seorang pengaruh Georgette Miller yang sebelum ini telah disoal siasat di bawah akta hasutan 1948 dipercayai susulan kenyataannya mengkritik kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu video di TikTok. Namun sebelum ini dalam berita 757 pemerhati sama mempersoalkan kerajaan mengenai asas justifikasi apa yang digunakan magistrat sehingga meluluskan perintah akta hasutan
Jabatan 1948 ke atas Mila. Oleh itu, pemerhati sekali lagi mempertikai kenyataan Fahmi yang dilihat tidak relevan apabila kerajaan sendiri yang menggunakan akta hasutan sebagai asbab untuk menahan rakyat daripada bersuara. Pemerhati mengkritik kenyataan Fahmi yang disifatkan tidak berasas dengan menegaskan rakyat mempunyai hak untuk bersuara namun sering disekat oleh pihak kerajaan tanpa alasan kukuh. Dalam masa yang sama, pemerhati menekankan hakikatnya isu 3R ini bukanlah termaktub sebagai akta, sebaliknya isu sensitif yang tidak boleh diutarakan sesuka hati. Kerajaan sendiri Atta Sultan. Seantara orang yang berkali-kalilah kena Atta Sultan. Sepaham pihak polis kan. Dia orang ni ikut government of the day. Budi bicara dah tak ada dah. Macam Kaila ni lah. Kritik Perdana Menteri. Panggil Perdana Menteri ni bodoh. Tapi Anwar Ibrahim, panggil rakyat bodoh tak apa. Kritik bila panggil Perdana Menteri ni bingai. Tapi Anwar Ibrahim, cakap rakyat bingai tak apa. Kritik cakap Perdana Menteri ni malas baca buku. Tak nak baca buku. Tak ada otak. Bagal semua. Anwar Ibrahim boleh. So, bila Anwar Ibrahim sendiri bodohkan rakyat, bingaikan rakyat, tapi bila kita cakap kepada Anwar Ibrahim, pada Perdana Menteri, kita ditangkap di bawah Atta Sultan. Kat mana budi bicara ni? Kat mana? Kalau tak nak rakyat cakap, janganlah cakap rakyat bodoh bingai. Janganlah menuduh mulut macam puaka. Inilah dia. So, memang galak dengan pihak polis ni. Sebab, korang ni semua, pegawai-pegawai polis ni, yang hari ni jadi penjilat kepada Anwar Ibrahim ni, kau lupa ke Rahino cepuk muka Anwar Ibrahim tu? Kau lupa ke Rahino tumbuk muka Anwar Ibrahim tu? Sebab mulut puaka dia kurang ajar. Hari ni rakyat bukan pergi pukul dia ke, ludah dia ke. Apa dia cakap, rakyat cakap balik lah. Takkan itu pun Atta Sultan. Kita tak puas hati dengan dia. Macam dia tak puas hati dengan rakyat lah. Dia tak puas hati dengan rakyat. Dia condemn rakyat. Kita tak puas hati dengan dia. Kita condemn dia. Bukan menghasut. Ajak semua turun ke jalanan. Bukan macam dia orang. Nampak? Ini ni 2008. Sampai sekarang ni. Tak pernah berlaku tahap macam gini lah. Saya dah bagi tahu, saya tak pernah tengok. Ini gila babi punya. Babi pun tak macam ni. Punya ganas, rakus, salah guna kuasa. MC tak payah cakap lah. Itu lagi anjing teruk lah anjing. MC memang anjing kerajaan lah. Tak ada salah apa pun sekat. Orang miskin diburu. Orang yang hina raja, sampai kesudah tak dapat. Anjing. Teruk guys. Ini teruk guys. Tapi itulah. Peperangan kan. Kita tengah berperang dengan mereka ni kan. Sebab mereka nak tutup mulut rakyat. Apa yang mereka buat ni, matlamat dia adalah untuk rakyat diam. Jadi kambing, jangan lawan. Itu yang sebenarnya. Setuju tak? Setuju tak dengan saya ni? Facebook ada 1,006 mahal. Terima kasih lah tolong share Facebook. YT 3,400. Setuju tak? Apa yang diorang buat ini guna ke atas sultan, MC pergi tangkap, pergi sekat, siasat, ambil handphone. Dia nak rakyat ini diam, tutup mulut, ikut, jangan lawan. Tak sama ke macam Zionis? Pemerintahan Anwar Ibrahim ni tak sama ke macam Zionis? Sama lah. Tutup mulut rakyat. Tak ada dah kebebasan. Padahal perlembagaan terang-terang hak rakyat untuk bersuara. Kita boleh suka lah nak bersuara. Selagi kita tak langgar tu. Kritik Perdana Menteri tak salah tau. Siapa kata salah kritik Perdana Menteri? Dan Perdana Menteri bodoh. Perdana Menteri, ni. Anwar Ibrahim. Yang amat berhormat Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Banduan jenayah liwat. Kat mana salah? Kat mana salah? Bagi tahu kat mana salah? Betul tak? Dia banduan jenayah liwat. Liwat tu apa? Liwat tu Nabi tak mengaku umat. Main bontot. Salah? Tak salah. Tapi itulah, ramai sangat hari ini nak jadi anjing kepada Anwar Ibrahim lah. Betul-betul anjing lah.
zalim pada rakyat, tindas rakyat. Takkan ada yang terlepas. Tak ada kerajaan yang kekal. Kau buatlah apa pun. Guys, dia bagi tekanan, tak apa. Tapi, kita jangan berhenti. Jangan berhenti. Ini perjuangan kita nak selamatkan tanah air, nak selamatkan negara ni. Sebab Anwar Ibrahim baruah US, baruah Amerika, baruah Zionis. Dia baruah. Aku menang mahkamah. Dia baruah. So kita hari ni, kita bercakap hari ni sebab nak selamatkan tanah Melayu ni. Nak selamatkan negara ni. Daripada kezaliman dia orang ni. Sebab dia nak jual dah negara ni. Dia jual lah pun. Nak selamatkan balik negara ni. Jadi, tugas kita kena bercakap. Tuan Mahathir bagi tahu 20 hari bulan Januari 2024. Waktu perjanjian Pangkor. Seorang cakap kepada 10 orang. So, saya dah cakap sekarang ni ada 3,000 sekarang ni, ada 1,007 kat sini ni. Korang kena cakap lah dengan 10 orang lagi. Begitulah kita cakap. Cuma dalam peperangan hari ni, kalau dia dah guna strategi ni, bermakna kita kena bijak sana. Kena bijak sana. Bermakna, macam saya tak apalah. Aku pergi mampus dengan Anwar Ibrahim ni. Korang test buat Anwar Ibrahim. Sebutlah ketimbang ke. Kan? Banduan kunyit ke. Non kunyit ke. Tu je. Kan? Tak payah keluarkan gambar muka dia. Kalau letaklah gambar kunyit pun orang dah tahu dah. Betul tak? Kalau letak gambar kunyit pun orang dah tahu dah. So kau buatlah apa yang kau mampu. Kan? Register email baru. Jangan terkait dengan nombor telefon. Kau buatlah kebijaksanaan korang. Yang penting kita perang. Sebab hari ni peperangan kita hari ni guys. Ni je guys. Social media ni. Inilah peperangan alat kita ni. Bukan nak kena angkat pistol ke. Senapang ke. Tombak pedang. Ni. Ini alat peperangan kita. Sebab. Inilah yang dia orang sekat lagi ni. Betul tak? Yang dia orang sekat lagi ni lah. Social media lah. Sekat TikTok, sekat Facebook, sekat semua benda. Sebab ni alat peperangan kita ni. Yang mana kalau kita tengok ni. Dia orang tak menang pun. Dia orang tak kuasai social media ni. Kita menguasai social media. Rakyat yang menguasai pentas utama social media ni. Jadi kena gunakan semaksimum mungkin untuk perang ni. Perang apa? Perang lawan kebatilan. Bukan susah pun. Nak ajakkan kepada penyatuan orang Melayu je. Dan tolak. Jangan sokong Anwar Ibrahim. Sign mati lawan dengan bapuk tua ni. Setuju? Setuju tak setuju ni? Macam tak setuju je. Setuju lah kan? Kan, misi kita nak selamatkan negara. Kalau ada yang dia tak faham, misi kita nak selamatkan negara. Saya tak tahu macam mana nak explain misi nak selamatkan negara. Tuan Mahathir dah berasap dah cerita dah. Tuan Rafiq Peguam tu dah macam-macam cerita dah. Seazri Cikgu Bat, ramai dah cerita dah. Anwar buat perjanjian ART. Perjanjian Anwar Trump. Lepas didesak-desak, baru keluar intipati perjanjian. Terang-terang gadai kedaulatan negara. Ramai pergi buat report. Dekat 400 report polis dibuat. 333 daripada kita, saat kita Timur Labuan. Bang, kalau laporan polis kita tu tak betul, polis boleh buka itu laporan palsu. Betul tak? Kalau kita, yang kerahkan pergi buat report. Kalau laporan tu tak betul, kan? Dan tentulah seazri antara yang kena tangkap sebab menggerakkan laporan palsu ke atas PMA. Tak ada. Sebab laporan tu betul. Sebab dalam dokumen tu sah gadai kedaulatan negara. Waimah Tun Mahathir pun pergi buat laporan polis. Berapa ramai orang nak ambil tahu? Yang gas sumut tak payah cakap lah. Langsung tak ambil tahu. Tahu tapi buat-buat tak nampak. Buta mata. Perjanjian pertahanan. Sampai hari ni. Kita tak tahu apa intipati perjanjian pertahanan. Saya dah puas cari dah. Pun tak dapat. Tanya dengan Peguam Tuan Rafiq. Pun tak dapat. Kita nak dapatkan apa perjanjian pertahanan yang dibuat antara kita dengan US. Dapat? Sampai sekarang tak dapat. Kita tak tahu. Apa yang kita setuju untuk US ni? Apa yang kita nak bagi pada US ni? Tapi kita tengok dekat Singapura. US boleh kapal dia, base dia, tentera dia, apa semua. Boleh. Tapi dia tak macam Filipin. Dia tak macam Filipin. Dia tak macam Jepun. Tetapi Singapura tu, dia boleh bila-bila masa dia boleh sampai, relax, buat-buat tak tahulah. Bermakna Singapura pun tak boleh buat apa. Itu tanpa perjanjian
Singapura tak pernah buat perjanjian pertahanan dengan US. Tak ada. Kalau sesilap, tak apalah. Kau pergi cek, tak tahu. Tanya ChatGPT. Kita punya perjanjian pertahanan dengan Singapura. Ada tak Singapura buat? Singapura tak ada perjanjian pertahanan. Tetapi US duk parking kapal kat sana. So, kita buat perjanjian apa ni? Bukan gadai kedaulatan negara ke? Sebab kita negara berkecuali. Puluh tahun. Semua Perdana Menteri, semua berkecuali. Kita tak side mana-mana. Perjanjian pertahanan. Bila kecoh Selat Hormuz, saya bagi tahu, Selat Melaka. Yang diorang nak ni Selat Melaka. Dia nak blok China. Ni laluan utama. 80% China punya laluan ni, Selat Melaka ni. Dan Selat Melaka ni walaupun kita Indonesia dan Singapura ujung tanjung, tetapi kapal lalu side kita, Malaysia. Sebab perairan kita lebih dalam. Indonesia ni cetek. So banyak lalu sebelah side kita. So US nak kita. So apa perjanjian pertahanan tu? Tak tahu. Tapi dibutakan lah. Selat Hormuz. Ni Selat Melaka. Guys. Kalau masih tak nampak bahawa Anwar Ibrahim gadai kedaulatan negara, kau masukkan kepala lubang jamban, kau flush. Kalau penguat kuasa, pegawai kerajaan, cakap Anwar bukan penggadai kedaulatan negara, kau letak jawatan bergambus je lah. Tak ada guna ke jadi pegawai kerajaan. Saya nak tunjuk video ni. Saya nak bagi korang faham tentang kepentingan Selat Melaka ni. Sebab, korang dengar ni. Korang tengok ni mesti kau dah faham dah. Bohong kau tak faham. Amerika Syarikat menegaskan operasi ketenteraan di Selat Hormuz adalah langkah defensif dan bukan bertujuan mencetuskan konflik. Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Pete Hegseth berkata, Washington menyatakan misi itu hanya untuk melindungi perkapalan komersial daripada ancaman di rantau berkenaan. Jelasnya operasi dikenali sebagai Project Freedom itu dilaksanakan secara terhad dan bersifat sementara. Project Freedom is defensive in nature, focused in scope, and temporary in duration, with one mission: protecting innocent commercial shipping from... Faham? Amerika bagi tahu yang dia duk blok dekat Selat Hormuz tu demi menjaga kepentingan perkapalan. Padahal dia pergi serang Iran tu. Betul tak? Sebab mana dia blok tu demi kepentingan perkapalan. Cuba korang bayangkan, kalau kat Selat Melaka ni, dia akan guna alasan yang sama tak? Dia akan guna alasan yang sama lah. Ni. Tapi kat mana? Kat mana dia nak park? Kita lah. Singapura berapa besar je. Kecil. Dah lah Pulau Batu Putih tak dapat. Padan muka. Port Dickson pun tak dapat. But now sekarang ni, kat mana? Come on. Guys, ada 1,007 kat Facebook ni. Ada 4,000 kat YouTube ni. Kat mana? So tergadailah kedaulatan. Bukan tergadai kedaulatan ke tu? Kita negara berkecuali. Kita dengan US pun kita kawan. Dengan China pun kita kawan. So sekarang ni bila macam gini, dah kita ambil side US pula. Habis tu China tu. So bukan gadai kedaulatan negara ke mangkuk ni? Nasi ingat Tuan Mahathir bagi tahu. 23 November 2024. Amerika akan menyerang negara kita. Kita dituduh sebagai teroris. Kita tak boleh buat apa-apa. Bila saya fikir balik, betul lah. Sebab 23 bulan Tun Mahathir cakap tu, hari di mana kapal perang US, USS Abraham Lincoln rasanya, tiba-tiba datang. Park dekat Port Klang. Suka hati mak bapak dia je datang park. Itu belum ada perjanjian pertahanan tu. Takkan tak nampak lagi. Geng-geng sumut. Korang.
Gaza apa semua. Siapa yang sokong Israel? US. Habis, si Barwa Anwar Ibrahim idola korang tu buat perjanjian apa dengan US? Munafik korang ni. Kau duk sembang, oh Gaza. Korang termasuklah, siapa-siapa pun. Oh Gaza, kita jangan lupakan ini sekarang ni apa semua. Ni negara ni, bodoh. Negara ni, negara kita ni. Kita punya tanah air, tanah tumpahnya darah kita. Takkan tak nampak? Oh, kita sekarang ni kena lawan kezaliman Israel. Ya, Israel tu zalim. Hari ni ke? Dah berapa puluh tahun zalim. Siapa backup dia? Kezaliman rejim Zionis ni, siapa backup dia? Bagi tahu. Israel jadi kurang hajar ni, langgar semua dah. Undang-undang dunia ni, undang-undang ada antarabangsa ni, siapa backup dia? US lah backup dia. Habis sekarang ni Barwa ni, Anwar Ibrahim ni, buat perjanjian dengan US ni, menatang apa pula? Kat mana korang punya kepala otak? Tak munafik ke tu? Munafik lah tu. Kau cerita negara orang, ni negara kita ni. Okey lah. Dia orang akan kata, di politik apa semua. Ni lah kata, ni guys. Saya ni bukan ahli parti mana-mana. Saya bercakap ni tentang negara ni, misi kita nak selamatkan tanah air. Tak percaya tak apa, duduk fikirlah. Ada otak semua dah besar dah. Dah berbulu dah. Duduk fikir, betul tak Sari cakap ni? Betul tak? Mesti boleh fikirlah, melainkan bodoh tak ada otak. Tapi semua ada otak. Semua Allah bagi semua ada akal untuk berfikir. Tengok, Palestin tu. Kajilah balik. Daripada mana dia datang ni tiba-tiba ni? Daripada pelabuhan Haifa. Macam mana British bawa masuk? British bawa masuk pendatang. Fikir semua benda ni boleh ada lah. Maklumat ujung jari lah. Tapi kita tengok tanah Melayu. Ni perjanjian apa kita buat? Tak pernah ada perjanjian. Kenapa buat perjanjian? Kan boleh fikir tu. Apalah bodoh sangat. Tapi pasal sumuk ni, korang kena tengok live video terbaru Jebat Derhaka. Jebat Derhaka dah buka satu konspirasi padu. Saya dengar tu cakap, make sense dia cakap. Make sense. Kena dengar. Jebat Derhaka bongkar pasal sumuk ni. Tentang kontena ni. Tentang duit yang bawa lari Afrika. Duit bawa lagi Afrika. Ingat tak? Duit bawa lagi Afrika. Lepas tu kontena nak masuk Gaza ni. Ada yang daripada... Kena tengok Jebat Derhaka punya video yang terbaru ni. Okey. Settle. Jebat cerita pasal negara Uganda. Minum. Bila Syahri cakap, dalam negara ni, kalau pilihan raya non-kunyit tahu dia tak menang, dia pun tak bertanding. Tapi kalau dia tak bertanding, dah tentulah dia nak anak dia bertanding. UMNO pun macam tu juga. DAP pun macam tu juga. Mereka hari ni ada kuasa. Dengan salah guna kuasa. Macam ahli parlimen ulangan lah. Ini kerajaan kami, suka hati kami lah. Inilah kita buat. Dan Tun Mahathir dah pesan dah, jangan buat dosa banyak. Hari ni, dia orang jadi kerajaan, punyalah banyak salah guna kuasa yang dia orang buat. Bukan dia orang je, termasuk pegawai-pegawai kerajaan, pegawai polis macam geng Ivong, otak bangsat ni, pegawai-pegawai kerajaan apa semua, yang bersubahat, bersekongkol, termasuklah MC-MC anjing ni, yang menginaya rakyat, menzalimi rakyat, semua tak akan terlepas. Jadi mereka tahu, kalau pergi pilihan raya, kalau kalah, mampus mereka. Yes, betul tak? Mampus. Memang kena ajar korang. Kau kena heret muka pengadilan. Tak ada yang terlepas punya. Sebab salah guna kuasa. Menzalimi rakyat. Sebab itu hari ini mereka bertukar lumus untuk memastikan supaya pilihan raya mereka menang. Tapi this is Anwar Ibrahim. Dia bukan pasal nak pilihan raya. Dia nak kekal berkuasa. Supaya agenda bumi hangus tu, apa yang New World Order arahkan tu, dia laksanakan. So, dia nak darurat. Sudah cerita banyak kali dah. Dia nak darurat untuk kekal berkuasa. Tapi macam mana nak darurat kalau rakyat tak masuk perangkap? Rakyat tak berusuh. Rakyat tenang. Melayu, Cina, India.
Kau tengok dah macam-macam insiden pelik-pelik. Rakyat tak berusuh. Kan? Terbakar sana, pun rakyat relax je. Meletup sana pun rakyat. Baik, saya dah bagi tahu kan. Untuk darurat ini, dia ada 4. Pertama, isu kaum dan agama. Dia dah buat dah. Melayu India, tak berjaya. Melayu tak masuk perangkap, India pun tak masuk perangkap. Keduanya, teroris, serangan pengganas. Dah cuba dah. Itu yang warga Israel masuk tiba-tiba 6 pucuk pistol tu. Polis dah tangkap lah. Kan? Pelik. Tempoh hari, polis tangkap lagi. Yang ada bom paku tu, ingat tak? Yang bom paku tu. Kat Negeri Sembilan yang kena tangkap. Bom paku tu. Polis dah gagalkan lah. So, insyaAllah lah, tak berjaya lah. Tapi kita tak tahulah. Sebab ada juga macam kes Ulu Tiram tiba-tiba muncul apa semua. That's why orang Melayu kena bijak. Kita jangan masuk perangkap. Teroris. Ketiganya, wabak. Macam COVID. Macam COVID. So sebenarnya kalau kau tengok, ada dah cerita ni, ada satu. Termasuklah hari ni. Hari ni tiba-tiba keluar wabak baru pula. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO percaya penularan hantavirus dari manusia ke manusia telah berlaku di kapal persiaran di Atlantik. Pakar epidemiologi WHO Maria Van Kerkhove memaklumkan 3 penumpang kapal persiaran Hondias yang kini berlabuh di Cape Verde dengan kira-kira 140 penumpang dan anak kapal telah meninggal dunia dalam wabak berkenaan. Mangsa ialah pasangan warga emas rakyat Belanda dan seorang warga Jerman. WHO pada masa ini mengesyaki sejumlah 7 jangkitan virus itu dengan ujian makmal dilakukan berterusan. Sebelum ini, Badan Kesihatan itu memaklumkan jangkitan hantavirus lazimnya dikaitkan dengan pendedahan alam sekitar, iaitu air kencing atau najis tikus yang dijangkiti. Bagaimanapun, Van Kerkhove berkata, penularan sesama manusia adalah mungkin dengan varian Andes yang disyaki dalam kes berkenaan. We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the... Dia akan keep going. Fear. Ini bukan konspirasi lagi. Come on lah guys, Takkanlah COVID tak jadi satu pengajaran pada kita. Saya pun dah buka konspirasi COVID, Anwar Tun Mahathir letak jawatan, non-kunyit tak naik, benda dah, saya dah buka dah. Kalau nak cerita tu lain kali saya cerita balik lah. But, dah berlaku dah. Now, start balik. Ini semua nak menghala kepada dia nak dapat darurat. Dan saya cerita banyak kali. Yang dia orang nak ni tanah Melayu. Sini. Bukan tempat, sini. Tanah Melayu. Isu kaum agama, gagal. Teroris, setakat ni gagal, alhamdulillah. Wabak, keep going. Keempat apa? Bencana alam. Bila saya cakap pasal bencana alam, semua benda nak salahkan non-kunyit. Semua benda salah dia. Sebab tu saya cakap, engkau tak kenal siapa non-kunyit. Kalau engkau kenal non-kunyit, engkau akan tahu. Sebab dia baruan New World Order. Hari ni. Paras dengan darat, air daripada manhole sini dia tak boleh lepas, dia tendang balik, dia muntah balik, semua air naik kat sini. Air tak boleh lepas, dia tendang balik. Kita pernah berlaku satu keadaan yang mana banjir Taman Seri Muda. Siapa ingat? Banjir Taman Seri Muda. Apa faktor dia menyebabkan banjir tu? Sebab apa? Sebab hujan turun. Hujan sentiasa turun. Sebab apa guys? Sebab kesilapan manusia. Dia buat apa? Buang sampah. Buang sampah tu je lah. Sama lah ni. Teknikal. Sumbat. Pangan tutup. Tak boleh buka. Kunci tak boleh buka. So air tu tak boleh, dah melimpah. Tak boleh. Bencana. Dia akan fikirlah guys. Jangan percaya saya cakap. Duduk, renung, fikir.
Alhamdulillah lah, Allah lindung lah. Setakat ni memang Allah sayang kita lah guys. Tiap hari saya dah cerita kan, tiba-tiba Taufan Senya. Taufan Senya. Kat mana? Selat Melaka. Macam mana tu? Tapi sampai masuk Tanah Melayu je, terus putus. Sebab Allah yang menggerakkan awan kan. Ni semua kuasa Allah lah. Dia orang merancang. Tapi perancangan Allah tu lagi hebat. So dia masih berusaha dalam ke arah untuk dapatkan darurat. Tapi yang kritikal ni kita lah. Kalau kita tak masuk perangkap, dia tak dapat darurat. But, andai kata berlaku apa yang saya cakap tadi. Orang Melayu kena tenang, sabar, bijaksana. Macam tu je lah, isu kaum. Sebab orang Melayu tenang, bukan pasal orang India ni. Orang India ni tak ramai pun. Adalah gangster-gangster yang buat kerja. Tetapi oleh kerana orang Melayu tak masuk perangkap, cool down balik. Betul tak? Sama isu teroris. Ada kita pun buat tak tahu je. Jangan campur. Kita bukan teroris. Orang Melayu bukan teroris. Dalam dunia ni, satu dunia, semua bangsa pergi tengok. Bangsa yang betul-betul toleransi, bangsa yang betul-betul A+, orang Melayu je. Bangsa mana? Pergi tahu. Bangsa mana? Orang Melayu je. Hari ni. Boleh menerima kaum India, boleh menerima kaum Cina. Tak ada masalah. Dulu, empayar yang hebat, semua berdagang kat sini. Empayar dulu, berdagang ni, Tanah Melayu ni. Tak ada masalah pun. Tapi kalau tempat lain, belum tentu lagi. Buat imam US sampai sekarang pun orang kulit hitam kena tindas. Betul tak? Dekat New Zealand pun orang asli pun kena tindas. Dekat Australia pun kena tindas. Kita tak. Orang Melayu ni, bangsa yang hebat. Kau cakap lah macam mana pun. Bangsa aku memang bangsa hebat. Bangsa Melayu. Ni bukan bangsa ikut negeri. Bangsa Melayu. Kita ni orang Melayu. Cukup toleransi. So, kunci dia pada orang Melayu. Kita bukan penganas kan. Kita bukan teroris. Dia tak boleh nak kata kita teroris. Non kunyit dia teroris. Ketiganya tadi tu, wabak. Pun sama juga. Tenang. Jangan panik. Tenang. Keempatnya bencana. Sama kan. Sebab semua ni, kunci dia pada penyatuan orang Melayu. Jadilah apa pun orang Melayu kena unite, kena bersatu. Dia tak ada pergi mana dah. Itulah kunci dia. Bukan ceritalah macam mana pun. Kita jangan berpecah guys. Orang Melayu, ingat keamanan negara ni kerana orang Melayu. Orang Melayu merusuh, negara ni tak aman. Orang Melayu mengamuk, lagi haru biru negara ni. Orang Melayu berpecah, hilanglah kuasa kita. Macam sekarang lah. Sebab kita berpecah. Itu yang kita hilang kuasa. So, kunci dia pada orang Melayu. Dapat? Boleh Dia akan keep going untuk dapatkan darurat. Why? Kenapa darurat? Dia raya. Guys. Yang korang rasa dia orang sekat ni pasal apa? Habis semua dia tutup ni pasal apa? Nak bercakap pun tak boleh. Tak bagi bercakap. Pasal apa? Sebab saya dah bocorkan plan dia orang lah. Nak pergi pilihan raya, saya dah bocorkan. Darurat pun saya dah bocorkan. Itu menyebabkan ramai orang tak masuk perangkap. Saya ingat itu hari raya kedua. Member telefon. Bro, betul lah hang cakap. Itu bro ni, Melayu dengan India ni. Apa tu? Ni gangster India turun. Betul lah hang cakap. Hang cakap budak jangan ni apa semua. Dia cakap dah. Apa-apa cakap jangan involve. Alhamdulillah. Ramai yang dengar. Ramai yang sampaikan bagi tahu. Jangan. Termasuklah kaum India. Kaum India pun ramai. Dia pun, jangan. Tapi gangster-gangster yang diupah ni ada lah. Orang yang diupah buat kerja ni tetap ada. Non-kunyit bang. Non-kunyit. Tapi biar dia buat kerja. Tapi kita tak masuk mangkap. Relax, tenang, sabar. Bising-bising macam gitu sekejap. Betul tak? Macam kita Tamim tu hari lah. Tamim tu tak tahu lah dia tahu ke tak tahu. Tapi mungkin dia dipergunakan. Budak lagi. Budak. Baru pandai main sabun. Jadi mungkin dia tak tahu ataupun dia tahu tak tahulah. Tapi pada saya, dia bodoh lah. Gunakan dia ni. Akhirnya kantoi. Alhamdulillah. Orang Melayu India tak masuk perangkap. This is Anwar Ibrahim. Kau boleh tengok sejarah negara ni. Negara ni huru-hara apabila Anwar Ibrahim ada. Negara ni aman bila Anwar Ibrahim masuk dalam penjara. Betul tak?
Betul tak betul? Daripada Anwar Ibrahim Abim dulu, angkatan Belir, bukan. Anwar bin Ibrahim Abim. Daripada Abim, kerja dia mengusuh je. Mengusuh. Mangkuk tu, Barua tu. Sebab tu Mahathir cakap lah. Dia masuk UMNO. Dia masuk UMNO, nak jadi Perdana Menteri lah si bodoh tu. Dia tak tahu kena lipat. Nak jadi PM. Konon TPM, konon Menteri Keuangan. Dia tak tahu Tun Mahathir buai dia. Bagi dia. Ujung-ujung, pret dia. Padan muka dia. Bodoh. Orang main bontot mana pandai, guys. Kat mana pandai? Kat apa tu? Bagi tahu, kat mana pandai? Yang malangnya, yang sokong dia tu. Itu lagi bodoh. Langsung tak ada kepandaian. Bodoh, cerdik pun tak ada. Betul tak betul? Dia tengah berusaha ke arah tu. Kau tengok Negeri Sembilan kan? Hari ni dah keluar dah. Gabung balik dah. Tak apa kan? Biarkan. Kita fokus pada misi yang lebih besar. Misi kita nak selamatkan negara ni. Saya nak tunjuk korang hari ni. Hari ni PC daripada Tuan Rafiq lah. Tuan Rafiq dengan Albert semalam ni. Semalam saya tak ulas. Hari ni saya nak tunjukkan korang. Sebab hari ni Farhas dah menjawab. Farhas menjawab. Bagi tahu ini satu fitnah. Ini satu tuduhan. Farhas, saya tak nak bagi dengar lah si mangkuk ni bodoh ni. Jadi gini je kan. Bukanlah kita ni, gini je guys. Come on. Dia dulu setiausaha politik Anwar Ibrahim. Setiausaha politik Anwar Ibrahim. Bukan Anwar Ibrahim Perdana Menteri, bukan. Anwar Ibrahim, Presiden PKR, ada setiausaha politik. Ini pun bodoh-bodoh juga ni. Sebenarnya dia tak ada pun. Tapi sebab Anwar Ibrahim Perdana Menteri, dia jadi setiausaha politik kepada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim Presiden PKR, bukan Perdana Menteri. Daripada golongan bangsawan. Kan? Orang kaya, tak. Family orang kaya, tak. Tapi bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, tiba-tiba dia kaya raya. Boleh beli saham beratus juta. Kau tak pelik ke? Come on lah. Kau kalau se-Azri dia ni mana ada duit? Beli mic. Aku pakai mic ni pun orang kata, ni mana ada duit ni, beli mic mahal. Mic pun 400 lebih. Pun komplain, ni pakai baju ni apa semua ni, Dr. Martin. Memang RM1,000 lebih. Boleh beli. Ada duit. Dia beli kat London. Dulu kan saya duduk London. Aku ni, ni pasal, ni lampu purple pun dia komplain ni. Ni lampu purple ni, mana dapat duit? Tu, Farhas tu, mana ada duit tiba-tiba tu, beli saham beratus juta, gila. Otak kat mana? Yang sokong ni, otak kat mana ni? Dia menabung daripada kecil ke? Tapi bukanlah orang kaya. Kalau Tun Daim tu memang kita tahulah dia dah kaya. Sebelum masuk politik, dia dah kaya. Ni, Farhas ni, daripada mana? Lepas tu kebal pula tu, tak ada tindakan. Samalah macam saling kunyit kongkang. Tak ada tindakan. Betul tak? Orang kampung ni pun begitu, terkejut. Tiba-tiba kaya. Orang kampung pun terkejut. Tiba-tiba saling kunyit kongkang kaya. Siap tabur-tabur duit lagi. Tak ada apa-apa tindakan. Walaupun dah pakai baju oren SPRM. Pemain bola sepak SPRM. Guys, kalau bukan penyangak apa? Kalau bukan penyamun apa? Siapa lindung? Non kunyit lah. Dia Perdana Menteri. Dialah melindungi. Takkan nak kata tak pula. Melainkan kau sama juga spesies. Ke saling kunyit kongkang dah isap punai kau? Orang banyak lah. Kat TV ni, kau anak-anak tengok kan, salah sebut kan. Dia tanya punai tu apa kan. Dia bagi dengar. Tuan Rafiq ni. Dengar, peguam kita, peguam rakyat. Itu tidak boleh diterima pakai untuk digunakan sebagai asas pendakwaan kepada orang-orang lain yang dinamakan oleh saksi yang sekarang ini sekurang-kurangnya kita tahu apabila Sofiarini yang sama menyatakan ada 2 orang yang dia kata sedang terlibat dalam proses samun-menyamun sakau sehingga bilion-bilion nak bawa keluar negara, dah ada taraf kewarganegaraan, dah ada pasport negara luar.
dan sebagainya. Keterangan ini keterangan yang mestilah disiasat. Tan Sri Azam Baki pada 3 Disember 2025 telah mengesahkan bahawa ada 35 orang yang sedang disiasat dipanggil jadikan saksi untuk kes terkait dengan Datuk Seri Samsul Iskandar dan juga Albert Tay. Daripada 35 saksi tersebut, 3 yang jelas diberi nama, iaitu Albert Tay sendiri, Datuk Seri Samsul Iskandar dan juga Sofia Rini. Keesokannya, pada 4 Disember 2025, di Mahkamah Kuala Lumpur dan selanjutnya di Mahkamah Shah Alam, 2 orang telah dituduh, iaitu Datuk Seri Samsul Iskandar dan juga Albert Tay. Dan paling penting, disahkan oleh SPRM bahawa Sofia Rini akan menjadi saksi bagi pihak pendakwaan. Apabila mana-mana saksi dijadikan saksi pendakwaan, maknanya keterangan saksi itu akan menjadi asas kepada kes pendakwaan. Maknanya pihak pendakwaan akan menerima pakai keseluruhan keterangan saksi tersebut untuk membawa kes dan menguatkan kes pendakwaan di dalam mahkamah. Video yang tular baru-baru ini, saya percaya adalah sebenarnya sebahagian daripada video yang tular sebelum ini yang mengaitkan Datuk Seri Samsul Iskandar kepada pertuduhan yang beliau sedang hadapi di mahkamah. Kepada pihak polis, ini adalah sebenarnya saranan mudah saya. Kalau seseorang saksi itu dipercayai dan keterangan dia boleh diterima pakai untuk membawa pertuduhan kepada 2 orang sebelum ini, mengapa keterangan saksi itu tidak boleh diterima pakai untuk digunakan sebagai asas pendakwaan kepada orang-orang lain yang dinamakan oleh saksi yang sekarang ini sekurang-kurangnya kita tahu SPRM dan juga Jabatan Peguam Negara percaya sebagai keterangan yang benar. Apabila Sofia Rini yang sama menyatakan ada 2 orang yang dia kata sedang terlibat dalam proses samun menyamun sakau sehingga bilion-bilion nak bawa keluar negara, dah ada taraf kewarganegaraan, dah ada pasport negara luar dan sebagainya. Keterangan ini keterangan yang mestilah disiasat. Tan Sri Azam Baki pada 3 Disember 2025 telah mengesahkan bahawa ada 35 orang yang sedang disiasat. Okay. Bila Albert Tay buat report polis semalam, hari ni Farhaj tu buat statement menafikan. Itu hak Farhaj Wafas Sawado untuk menafikan. So, polis kena siasat lah. Kenapa tak siasat? Betul tak? Betul tak betul? Polis kena siasat lah. Sebab laporan polis dah dibuat. Kita ni ikut undang-undang. Farhaj nak menafikan ke, nak ambil tindakan saman ke, itu dia punya pasal lah. Tetapi apa yang Tuan Rafiq bagi tahu, dalam kes Samsul Iskandar didakwa di mahkamah dengan Albert, Sofia Rini adalah saksi pendakwaan. Bermakna, kenyataan Sofia Rini itu valid. Valid dah. Kalau tak valid, dia taklah jadi saksi pendakwaan. Betul tak betul? So, tempoh hari, dalam video pendedahan tempoh hari itu, saya dah bagi dengar balik. Video pendedahan yang mana Sofia Rini mengatakan, mengesahkan bahawa Anwar Ibrahim dan Farhaj Wafas Sawado bawa lagi duit keluar. Lagi ke mana? Kau pergi Afrika buat apa? Dia pergi hantar duit dia. Itu mana ada orang ada duit mari melabur di sini? Tak, dia pergi hantar duit dia semua pergi Afrika. Duit yang dia dah songlak kat sini semua dia hantar pergi Afrika. So, Farhaj sekarang dah jadi Turkish punya warga negara. Dia pun dah hantar semua duit-duit yang Anwar suruh songlak. Farhaj. Semua dah jadi citizenship Turki. Pak Anwar, let's say if anything happen, dia akan terus pergi ke sama ada Afrika atau Turki. Farhaj sekarang dia di mana? Farhaj jadi warga negara Turki. Turki? Siapa bagi tahu tak? I tahu lah. Kenapa adik orang mau begitu? You songlak-songlak macam ni, sakau-sakau macam ni. Kau sudah umur berapa? Kau boleh hidup berapa tahun lagi? Dia sendiri ada duit bilion tau.
Guys, video ni kan dalam podcast kabarnya kalau kau pergi dekat YouTube podcast kabarnya dalam temu bual terbaru dengan Albert saya tak tunjuk kat korang lah, kau kena cari nanti. Albert ditanya berkenaan dengan Sofiarini ni. So Albert bagi tahu, saya pun tak tahu. Albert bagi tahu. Memang dia perangkap Sofiarini tu untuk bercakap. Sebab Sofiarini tengah merajuk. Sewaktu dia orang pergi Afrika ni, yang bawa lagi duit sorok dekat Afrika ni, Sofiarini tengah bengang dengan geng-geng dia orang ni semualah. Sebab deal. Kau kena dengar YouTube, podcast kabarnya, kau dengar. Itu best. Saya dengar pun, wow. Mungkin Albert kata, mungkin deal, okey. Sekarang ni projek, okey. Sofiarini 10 juta. Tapi mungkin dia orang bagi kurang kat Sofiarini. Jadi orang kena bagi kurang, Sofiarini pun buka lah cerita. So ini dakwaan Albert lah. But, bila Sofiarini jadi saksi pendakwaan dalam kes Albert dan Syamsul Iskandar, kenapa dalam kes yang terbaru ini, berkenaan dengan Farhash dan Anwar Ibrahim, yang bawa lagi duit simpan di Afrika, kenapa tak siasat? Betul tak guys? Siasat lah. Ada 5,300 kat YouTube. Ada 1,007 macam start dekat Facebook ni. Saya tanya korang. Korang rasa polis akan siasat ataupun tidak? Kau rasa polis siasat ataupun tidak? Come on. Guys. Gini guys. Saya bukan nak merendahkan pihak polis, tidak. Bukan. Minta maaf lah. Saya bukan polis. Saya sayang polis. Sangsaka biru selamanya. Macam mana polis nak siasat? Kau tengok ni. Yang ini pun berapa banyak laporan polis. Polis tak siasat. Tiba-tiba lag pula. Berapa banyak laporan polis dah buat. Menanti siang menanti malam, bagai menunggu lamanya masa yang disayang kita, bila kita lupa pada ruang malam mencari mimpi, siang mencari erti, tersikap 1000 makna, terjang 1000 kata. Salim kunyit kongkang. YouTube dah kena dah. Lag kau YouTube. Bukan wifi. Bukan. Sebab Facebook pun pakai wifi. So kalau wifi problem, kalau jammer ni, bukan. Ini dekat YouTube macam tu hari ni. Sebab dah lag lah. Sokok lah. Dia orang kacau YouTube. Facebook, Rakyat News. Lag lagi ke? Masih lag lagi ke? Oh, ni nak sokok lah. Sokok dah, sokok. Lag lagi ke? YouTube lag lagi lah. Ni pun banyak dah lagi daripada YouTube ni.
FB okey? Facebook okey? Facebook okey? YouTube ke? Lepas apa saya tunjuk? Amboi. Tak. Kan saya cakap. Laporan polis dibuat ke atas Farhash, Wafa Sawado dan Anwar Ibrahim. Tentang pendedahan Sofia ini yang mana diorang bawa lagi duit rakyat, bawa lagi simpan di Afrika. Seperti mana yang Sofia ini dedah kan? So saya tanya, korang rasa pihak polis akan siasat tak Farhash? Ramai kata tak siasat. Betul lah tak siasat. Macam mana nak siasat? Kalau Salim kunyit kongkang pun, diorang tak siasat. Betul guys? Salim kunyit kongkang pun diorang tak siasat. Macam mana nak siasat Farhash? Farhash lagi lah tak siasat. Betul tak? Setuju dengan saya? Setuju tak? Setuju tak setuju? Oi, teruklah YT. Habis dah YT lah. Habis. Amboi, siap cakap lagi. Ni mesti tak bayar bil, guys. Guys, untuk YT ni, dia sekali dengan Facebook. Kalaulah kata Wi-Fi, Facebook pun tak boleh lah. Faham tak? Mesti Facebook pun tak boleh. Ini bukan ni macam itu hari ni. Dia kacau ni. Dia kacau dekat YT. Ni anjing lah guys. Siapa lagi kalau bukan anjing? Hari ni semua nak jadi anjing. Dah putus ke? Semua nak jadi anjing hari ni. Berebut-rebut nak jadi anjing lah. Tak apa, jadilah anjing. Sementara ada kuasa, jadilah anjing. Nak pergi mana anjing-anjing ni semua? YT dah gone lah. YT dah gone lah. YT dah gone. Itulah guys, perjuangan guys. Diorang ada kuasa kan. Kita jangan jadi macam tu lah. Jangan jadi anjing lah. Hina bang jadi anjing ni. Anjing non kunyit lah tu. Banduan main bontot. Facebook. Rakyat News. So ada yang tanya ada yang tanya video apa saya tunjuk tadi Jadi agak terima kasih. Okey, saya minta diri dulu dan pada sama-sama. Sudah tutup. Sudah tutup YouTube. YouTube sebab dah kena dah. Tak boleh. Dia dah kacau dah. So kita sambung kat Facebook lah So guys, polis siasat, polis tak siasat. Saya yakin polis tak akan siasat.
Sebab apa polis tak siasat? Macam mana nak siasat? Dalam satu kes yang melibatkan Yusof Rota. Yusof Rota telah ditangkap kerana memiliki dadah dan senjata api. Tak boleh jamin. Reman 9 bulan 10 hari dalam penjara Sungai Buloh. Blok akhir, banduan akhir. Seorang-seorang. 9 bulan 10 hari. Kemudiannya mahkamah membebaskan Yusof Rota. Dibebaskan dan dilepaskan tanpa membela diri. Waktu Yusof Rota ditangkap, dia telah membuat laporan polis menamakan Anwar Ibrahim dan Farhaj Wafas Sawado sebagai dalang yang disyaki meletakkan dadah dan senjata api itu. Sampai hari ini, tidak ada siasatan dibuat. Wak Peguam Yusof Rota, Tuan Rafiq sendiri pun berkali-kali membangkitkan perkara ini. Sehingga buat surat hantar kepada Ketua Polis Negara bertanya kan, apa jadi dengan laporan polis yang telah dibuat oleh Yusof Rota? Tak ada guys. Sampai ke sudah tak ada. Kau bayanglah. Apatah lagi dengan pendedahan terbaru ni. Guys, itu sebab misi kita nak selamatkan negara. Takkanlah kita nak kompromi. Korang nak kompromi ke? Korang sanggup nak jadi anjing ke? Saya tanya korang ni, ada 3,000 ni. Korang sanggup nak jadi anjing ke? Macam diorang yang ikut Anwar Ibrahim ni, ikut Farhaj ni. Ha? Jangan jadi anjing. Kita khalifah guys. Salah ni, tak boleh sokong. Lawan zalim-zalim. Ya. Mungkin tak kena pada adik-beradik kau. Kena anak beranak kau. Kena anak beranak kau. Adik-beradik kau. Ni, sir. Korang nampak? Apa yang berlaku pada sir ni, korang nampak? Hampir nak buat macam Albert. Albert tu pun kan nampak. SPF datang 1,000 rumah geledah. Ambil CCTV ni. Salah. Salah. Terang-terang salah. Tapi yang dikecam, dicemur Albert. Sama macam sir. Sampai letak jammer, letupkan barang bukti. Barang bukti utama diletupkan. Media semua silent. Tapi diorang tuduh sir. Oh, sendiri letak. Ini apalah, ni apa semua. Tak ada rasa peringkat hari ni. Sekarang punya peringkat ni kan. Sorry to say lah. Kan. Saya akan lawan siapa saja yang berkomplot dengan non kunyit ni. Aku tak kira engkau siapa tau. Kau pangkat besar ke, kau pangkat kecil ke, kau pegawai kerajaan ke, kau polis ke, siapa pun aku akan lawan kau. Sebab apa? Engkau jadi anjing kepada banduan jenayah liwat. Aku akan lawan kau orang. Aku tak peduli punya. Sebab engkau zalim pada aku, kau tindas rakyat. Aku akan lawan kau orang semua. Aku tak peduli. No mercy. Setuju? Bukan saja. Rakyat pun akan bangkit. Bersuara lawan kezaliman. Wajib. Ingat jangan jadi orang yang munafik. Jangan jadi macam geng-geng sumbuk tu semua munafik tu. Munafik tu. Itu tengah-tengah munafik. Jangan ceritalah. Engkau cerita Gaza ke apa. Engkau munafik. Engkau sokong pemimpin yang zalim. Kita nak pertahankan tanah air ni, nak selamatkan negara ni. Ini Albert pula cakap. Kita dengar Albert cakap. Azam baki bersara minggu depan kan? Kan? 12 hari bulan Mei minggu depan. Ya, Albert cakap. Ni pun best juga. Jadi dalam beberapa hari ini ramai orang tanya saya, siapa yang mengugut kamu ketika kamu mendedahkan skandal di Sabah? Siapa yang mengugut kamu supaya kamu tidak boleh membuat laporan kepada pihak SPRM? Dan saya ingin menekankan tidak lama lagi saya akan membuat laporan polis sekali lagi dan saya akan mendedahkan semua bukti bahawa siapa yang mengugut saya. Bagaimana dia minta menyelesaikan skandal rasuah di Sabah
Dia jadi broker, orang ni jadi orang tengah, dia jadi broker. Dia mendesak peguam saya isukan surat. Dia kata jika orang Sabah ni semua, YB di Sabah, mereka pulangkan wang kepada saya, dia minta saya diam dan dia minta satu surat jaminan daripada pihak peguam. Ada saksi semua. Sejak bilalah orang yang berkuasa ni sedang menjadi ejen pelobi untuk menyelesaikan kes. Sebenarnya dia yang diberikan amanah, dia berikan kuasa untuk menjalankan tanggungjawab. Albert, tapi kalau you kata orang yang ukur you tu mungkin akan bersara kan? Mana nak tahu orang tu ganti jawatan lain ke? Jadi senator mungkin? Senator tak ada kuasa. Senator ada apa kuasa? Yang sekarang dia mempunyai kuasa sebab dia adalah ketua satu agensi penguatkuasaan. Jika dia sudah bersara, dia tiada kuasa sudah. Dan saya sudah pegang lama dah dokumen saya, bukti-bukti semua bagaimana dia mengugut peguam saya, minta surat jaminan tau. Bayangkan, dia adalah seorang penjahat awam yang tertinggi di dalam sesebuah agensi penguatkuasaan. Dia pula minta peguam saya, ada bukti semua. Peguam saya hadir ke pejabat dia, ada logbook dia, keluar masuk SPM semua ada bukti. Itulah saya mau, nanti selepas dia bersara saya mau minta dijawab lah. Adakah orang yang nak bersara itu berazam supaya dia boleh tutup kes ini dengan membuat perkara terhadap apa yang dibuat kepada Ya, mungkin dia rasa dia kebal, dia boleh duduk di jawatan tu selama-lamanya. Kan sebelum ni lah mungkin dia rasa dia kebal lah. Boleh duduk di jawatan tersebut sampai umur 70 lah. Tapi syukurlah, ini namanya kalau di pepatah Cina, Tuhan ada mata tau. Tuhan nampak, syukur. Siapa? Siapa tu yang Albert masukkan tu siapa? Azam Belen. Itu sebab tadi saya cakap. Diorang ni, bukan saja non kunyit. Bukan saja Farhash. Bukan saja Harun ceplos-ceplos ni. Tetapi termasuk pegawai-pegawai kerajaan yang korup, yang jadi anjing ni, yang akan bertukar lumus mempertahankan Madanon ni. Sebab dia orang tahu, lingkup dia orang ni, habis semua. So, sekarang ni balik pada kita. Kita nak biarkan dia orang ke? Saya tanya kat korang. Kita tak nak ajar dia orang ke? Mengikut undang-undang. Tak nak. Kau nak biarkan? Kau sanggup bersekongkol, kau sanggup buat tak nampak? Biar betul. No guys. Ni masanya kita nak ajar dia orang. That's why saya minta kita ni hari ni orang Melayu kena bersatu. Kita jangan masuk perangkap, kekal tenang, bijaksana. PRU 16. Dalam kotak undi kita terjemahkan. Uyup guys. Dia buatlah apa cara pun, dia bagilah duit apa pun. Hanya penyatuan Melayu saja boleh kalahkan mereka ni. Tak percaya saya cakap? Tak apa. Tapi inilah satu-satunya kunci kejayaan kita nak reset negara ni. Nak selamatkan negara ni. Lain tak ada dah. Lain tak ada dah guys. Kau kita lah macam mana. Sebab mereka tengah berkuasa ni. Dia nak darurat. Kita jangan masuk perangkap. Pergi pilihan raya. Dia bagi duit, kita ambil. Undi jangan bagi. Penyatuan Melayu. Gone case. Gone. Bungkus. Setuju? Mantap. Terbaik. Jadi, inilah saya punya perkongsian malam ni. Saya tak tahu pasal apa YouTube kena. Dia macam itu hari jugalah. Tapi adalah komen. Lenny bagi tahu, dia kata Ceplos provoke 3A. Tak. Dia bukan pasal provoke 3A ni. Bukan. Dia ganggu. Macam itu hari lah. Dia ganggu, lepas tu terus terputus. So malam ni pun saya rasa pun lebih kurang sama juga. Macam itu hari. Kan? Dia panas. Jadi dia orang tak tahulah macam mana. Ni gini lagi. Dia MC kan. Anjing. Bawa pun menteri korek-korek cium. So kalau dah korek-korek cium, baruan non kunyit, kau nak agakkan apa? Kau nak agakkan apa dengan anjing-anjing yang ada gini? Sebab ramai sangat jadi anjing yang gini. Betul tak? Ramai nak jadi anjing. Saya tak faham lah. Ramai nak jadi anjing ni. Dia tak takut dengan hukuman tau. Dia tak takut bahawa tak ada kerajaan yang kekal. Dia tak takut bahawa mereka akan diadili. Dia orang tak takut tau. Dia orang fikir ni nikmat sementara tau. Dia fikir nikmat sementara. Dunia yang sementara. Dia orang banyak fikir macam tu tau. Kita jangan macam tu. Kita jangan macam tu. Nah, alhamdulillah lah. Okey lah. Korang syukur lah. Kau tak sokong. Kau nampak salah. Kau tak sokong. Betul lah. Tapi kalau tak berjuang, lambat laun, siap silap, kau akan masuk kelompok tu. Itu yang berlaku. Kerana takut kehilangan apa yang ada. Macam saya cakap lah, ada kawan-kawan saya.
Tak campur dengan rasa apa? Sebab cari makan. Takut campur dengan rasa, tak dapat cari makan dengan kerajaan Madano. Nampak? Itu orang-orang yang akan jadi kayu api lah tu semua, guys. Akan diadili, akan diazab, sebab sokong pemimpin yang zalim. Okey. So, saya ini memang pukul 12 je. Sebab besok malam saya tak live, minta maaf. Besok malam saya ada urusan sikit. Ada perjumpaan. Ada meeting sikit, So, malam ni lah live. Besok tak adalah. But, apa pun terima kasih lah support live saya. Terima kasih banyak. Apa yang saya mampu buat, saya akan buat lah. Untuk YT ke, Facebook ke, X ke. Saya pun dah buat akaun X lah. Untuk live malam ni tadi fikir-fikir nak buat akaun X. Tapi apalah, saya korbankan akaun ni. So, kalau lepas ni tak ada, mungkin boleh tengok dekat X lah. X ni guys. X ni kalau kau tak ada akaun X pun, kau boleh tengok. Yes. Facebook kau ada akaun boleh tengok kan. TikTok kena ada akaun pun boleh tengok kan. YouTube kena ada akaun lah. Kena sign Gmail lah kan. X ni, kalau kau tak ada akaun pun, kau boleh tengok live tu. So insyaAllah lah, kalau Facebook ni dah gone, saya akan buat dekat X. So nanti link kau carilah sendiri macam mana pun, untuk tengok dekat X. Yang penting saya boleh bercakap, dan saya minta jasa baik jugalah. Untuk potong-potong, tolong kumpulkan, potong-potong jadi pendek-pendek, sebarkan, supaya ramai rakyat tahu. Guys, saya tak minta simpati, saya minta keadilan. Itu je saya minta. Keadilan. Kita ni semua nak kena adil, guys. Saya nak kena adil dengan korang nak kena adil dengan saya. Kita semua sama, guys. Jangan inai orang, jangan ambil orang, jangan sokong pemimpin yang zalim. Hari ni, jangan jadi anjing kepada rejim Madanon. Ingat ni, kalau ada saudara mara ke, pegawai kerajaan, bagi tahu. Jangan jadi anjing. Okey guys, terima kasih untuk malam ni. Apa pun, ingat, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang bila lagi. Misi kita, selamatkan tanah Melayu ni. Okey semua, terima kasih. Assalamualaikum.